Apakah makna bagi ta'awuz, makna ta'awuz mengikut Amr bin Murrah, dia menafsirkan perkataan min nafsihi, apa min nafrihi wa nafathihi wa hamazihi tu dengan makna apa? Pada mengikut Amr bin Murrah, dia kata dengan makna min nafrihi, makna kata apa? Min nafrihi ni makna kata syair. Syair dia tafsir, menafsirkan perkataan itu. Manakala nafathihi, makna kata apa? Makna kata mana al-kibru, iaitu takabur, sombong. Sombong. Lepas tu nafsi hamazihi ni apa? Makna kata al-mutar. Gapo? Iaitu dengan makna al-junun, gila. Minta apa ni? Itu satu tafsir lah. Maksudnya apa? Bukan makna tafsir yang pertama tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min nafrihi wa nafathihi wa hamazihi, daripada tiupannya, daripada desakan dia. Yang ketiga daripada hembusan dia. Lepas tu daripada desakan dia. Desakannya syaitan. Itu minta berlindung dengan Allah SWT daripada syaitan, daripada apa? Daripada tiupan dia, lepas tu daripada hembusan dia, lepas tu daripada desakan dia. Lepas tu satu daripada Amr bin Murrah, dia tafsir lain. Tafsir apa? Daripada syairnya, maksudnya nyanyi, maksudnya gangguan, mempelalai daripada syaitan. Syair ni bila kau dengar syair, ia akan jadi lalah. Daripada syair syaitan, maksudnya membuat kita lalah. Lepas tu daripada apa? Daripada dengan makna kata apa? Makna kata dengan makna kata al-kibr, berlindung diri daripada nafathihi, makna kata apa? Kibr sombong ataupun agah, berlindung daripada gangguan agah, sombong. Lepas tu daripada hamazihi, makna kata apa? Makna kata daripada gangguan apa? Gangguan al-mutar, iaitu al-junun, dengan makna junun. Junun tu gila lah. Faham ke tak? Faham tak faham? Kena faham. Assalamualaikum.